masjid. Baru dapat faham kitab Allah. Bukan main-main baca begitu boleh faham. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum innahu laqasamun law ta'lamun 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Allah bersumpah dengan nujum Al-Quran, nujum bintang-bintang ilmu dalam Quran, dalam ayat Allah Ta'ala. Tilka ayatul Quran wa kitabun mubin. Dalam Quran itu ada ayat. Dalam ayat Allah Ta'ala jadikan rahsia untuk kemuliaan kita, manusia ini. Jangan cari nak perkasakan dirinya dengan benda-benda lain daripada kitab Allah. Tidak ada. Nak mencari yang lain, kekayaan yang lain daripada kitab Allah, tak ada. Belajar yang lain daripada kitab Allah juga tak boleh menyelamatkan orang itu daripada azab Allah. Azab di dunia pun tak selamat, dalam kubur lagi tak selamat, mahsyar lagi tak selamat. Yang selamat, orang yang selamat tadi selamat daripada semua rupa binasaan tadi. وَنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَهُمْ لَا يَحْزَنُونَ. Pasti Allah Ta'ala akan selamatkan mereka-mereka yang hanya mereka-mereka yang bertakwa. Itu belajar takwa. Siapa yang belajar takwa? Belajar iman ke, belajar Islam ke, belajar takwa ke, belajar tawakal ke, belajar sabar ke, belajar sunnah firman Nabi ke, belajar ilmu kitab ke, belajar ayat-ayat Quran ke, belajar Quran azim ke, belajar Quran karim, Quran majid, belum mahfuz. Itu pun dalam kotak tu je, lembah. Innama ya'muru masajid Allah. Katanya mereka yang peramai rumah masjid, dengan mereka yang benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Bukan ramai macam buat pesta karnival tu. Oh, kita ramai, kita beli barang tu, pergi bukit Jalil. Oh, kita kumpul bukit Jalil. Sama orang Selatan. Itu gelanggang syaitan, mazhab syaitaniyah. Dan mereka berkumpul untuk syaitan yang mereka jenis mainan yang nama ada al-lahu. Banyak tempat yang manusia berkumpul jadi, maka syaitan akan cukup orang itu dan bagi ilham jenis-jenis mainan-mainan yang itulah juga syaitan, lahul walaid. Apa yang jadi begitu? Kalau tak baca kitab Allah, tak duduk tadabbur kitab Allah, tak duduk pun dalam masjid, dalam rumah Allah Ta'ala. Ya.
40 hari kan, arba'in. Sistem pendidikan masjid 40 ataupun 20. Ada orang tak tahu dah. Tertib riba, isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Perendangan, peradaban kepada manusia ni dalam surah Wal 'Asr innal insana lafi khusr. Kerja-kerja tempatan dalam surah Wal 'Asr dah tak ada. Yang ada kerja-kerja orang kerugian. Mula-mula kerugian, dosa besar, pintu dosa besar kepada manusia ini ialah meninggalkan Quranul Fajr, main-main dengan Quranul Fajr. Waktu subuh ni kalau semua jadi bangkai, waktu azan tu kita terselimut lagi, makna hidup tu celaka, akan penuh dengan kecelakaan. Waktu azan jadi kita buat kerja lain, itu mencelaka juga. Kita ada sibuk nak sign agreement 1,000 juta. Waktu sembahyang kita ni, tauqid bank besar ni, dia dah tahu dah waktu zuhur nak datang, tapi dia duk berlaga dengan dia banyak majlis MOU dia ni. Maka segala harta benda yang dicari, dia meniaga bank dia tu dah bersyarikat dengan syaitan. 90% daripada harta benda dia semua syaitan punya, dia punya 10%. Itu dia kena bodoh. Jadi orang ni semua ni sebab apa dia? Sebab dia tak boleh beli, dia tak boleh endam, dia tak boleh pelajaran kita orang. Dia berhenti. Dia hantar ke guru baca, apa yang boleh baca habis kita. Lepas tu habis. Lepas tu terus pergi sekolah konvent, sekolah Kristian. Dia baru kecil lagi. Pergi di konvent berbaris tu depan pokong dia. Sebenarnya orang kita ni bila hantar orang Muslim, anak kita ke situ, mana kita dah Yahudi menjadi Kristian dengan orang itu, dengan sekolah kita tak masuk. Kalau Rasulullah SAW kita tak masuk, kita tak endah saja. Maka hinalah bangsa kita, bangsa Islam hina. Orang Palestin hina pasal ni. Pasal dia tahun 65 lagi, orang muda-muda Palestin ni berkawan dengan anak darah Yahudi, tinggal di Masjid Aqsa kosong, penuh di kedai-kedai Yahudi. Nah, tu Syekh kita pergi, ia Baitul Maqdis tahun 65. Masjid tu ada tu imam tu orang dengan tu bilal tu orang. Yang lain orang luar. Di luar tu penuh anak muda-muda orang Yahudi, orang Islam Palestin ni penuh berkawan dengan anak darah Yahudi. Lepas tu terus nak bakar masjid. Betul lah tu. Dah orang tak sembahyang lah, dengan tu imam tu bilal. Dia pun pasal dapat sedekah ya. Dia jadi imam tu pun. Tak, sedekah bulanan kan.
tahun-tahunan orang boleh jaga fitrah kan. Kalau tidak dia tapi itu tahun 65. Tahun 65 tu di Indonesia tu mengikut Dr. Hatta. Tahun 65 tu dah jadi Kristian dah 65%. Orang Islam di 65% dah. Indonesia. Tahun 65. Itulah bila kita orang Islam ni mula meninggalkan Salatul Fajr, Quran tak kita pelajari dalam Quran Fajr, baca kitab Allah, mendengar kitab Allah. Manusia meninggalkan saf semayang ya. Manusia meninggalkan mempelajari, mempahar, tazkiyah. Manusia orang Islam meninggalkan hijrah dan jihad. Jihad nafs. Jihad nafs. Fardu hingga hari kiamat. Ya. Wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum. Berjihad oleh kamu fillah. Itu mujahid nafs. Jihad yang besar. Yang tuan dah tinggal lah. Orang kaya sendiri yang nak, oh masjid balik. Itu sebenarnya rumah. Boleh. Kalau rasa juga, rasa lapang, rasa tak sibuk dengan kerja. Pergilah. Tang-tang sekali. Bawa bini, pakai kelumbu. Tak. Bawa S-Class. Dia rasa dia solehin. Dia rasa dia solehin, bini dia tu solehah. Baik musim haji pergi dia. Allah ni pelaku semua. Manusia kehidupan dia lihat. Alladhina yunfiquna amwalahum ria'an nas wa la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wa man yakun syaitanun lahu qarinan fasa'a qarinan. الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. Orang yang dia belanja, apa yang dia beri, apa yang dia ada. Jadi tenaga dia kan, dia dapatkan duit kan, dia beri pikiran dia apa-apa. Dia belanja. Mata-mata untuk dikenali, supaya dicontohi. Contoh kan. Orang itu tak pernah menjalani latihan iman billah wal yawmil akhir. Tak pernah masuk sekolah. 10 hari tak masuk, 20 hari tak masuk, 40 hari tak masuk. Lebih lagi tak ada. Walhal latihan bil iman billahi wal yawmil akhir tu kita kena duduk situ, duduk belajar wudu, betul wudu tu jaga som tu, lepas duduk muzakarah tu, tasbih pergi petang pula, duduk makan minum situ, bertahun baru boleh menjadi orang yang beriman dengan Allah dan hari kemudian. Belajar sekolah akademik tu, sekolah budak-budak tu pergi tu, itu 6 tahun. Ini pun sekolah madrasah Nabi SAW. Hari kita tak tahu lah, kita ingat itu dalam hadis ilmu namun azim dan hadis legenda. Lah dengan sains dan teknologi Islam sangat tak cukup. Dia kena buat sains Islam. Bila mengaji benda, bukan mengaji Quran, mengaji Islam. Islamnya tu Islam satu, Islam nama, turunan.
yang dua boleh demi Islam betul. Kalau Islam yang lama, tapi tak pakai Islam yang dah lama, cara hidup lama. Kita masuk Islam yang kedua. Islam yang tinggi, yang tinggi. Anibu ila rabbikum aslimu lahu. Dan aku kembali. Wahai orang yang buat melampau, wahai yang bodoh-bodoh lama ni, anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembalilah ke jalan Tuhan. Selama ni yang kita duduk ni jalan sana. Cuma kita boleh ingat jalan Tuhan juga. Tuhan ni Tuhan buat juga. Dia contoh kita ni terperangkap dengan adat dan jalan-jalan syaitan, kita tak faham. Cuma kita tak belajar. Kita tak belajar ilmu kita. Jadi belajar ilmu kita. Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi. Hak yang kita masuk setelah kita mendengar jadi mutamin wa'i alim nafiq zaman bela zaman hadanah wa'i alim nafiq bil Quran nafiq bi kitabillah, bangun untuk bercakap dengan ilmu kitab Allah, isi amalan Al-Quran supaya diamal. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun, supaya kamu itu diberi rahmat. Rahmat apa? Rahmat. Supaya kamu itu diberi rahmat, sentiasa istiqamah di atas sirat. Kekal di sirat, tak berhenti di bawah sirat. Wahada kitabun anzalnahu mubarakun. Kitab ini kami turunkan dia dengan penuh dengan keberkatan. Berkat. Tahu apa berkat? Nak tahu berkat apa? Ambil tahu lawan berkat apa? Sebab kita dah kenal sebenarnya yu'raf syai' min diddih. Kemudian kenal sesuatu, kena kenal lawannya. Nak tahu betina jantan kan? Tak tahu jantan, dia tengok hal lawan dia apa? Betina. Lain yang tu jantan. Nak tengok jantan pula, nak tengok betina. Nak tengok betina pula, nak tengok jantan. Hal lawan betina tu apa? Jantan. Kita tahu jantan, kita tahu betina. Jadi, ya Allah, yu'raf syai' min diddih. Dikenakan sesuatu perkara itu daripada lawan. Nak kena putih, dia kena hitam. Boleh tak lawan dia. Dah. Dia berkat ni potong. Kita ni perlu berkata betul-betul. Berkat dalam akal, dalam ruh, dalam jasad, dalam hati, dalam harta benda, dalam kehidupan hari. Makan, minum, tidur, kawan. Betul. Kita bersabar kita. Bila masuk sabar itu, dia masuk dalam kehidupan. Kehidupan, kita melangkah dalam kehidupan. Ya. Berkat. Berkat tu lawan dia. Penyakit. Kalau berkat tu, penyakit tak ada. Kalau berkat Quran, berkat wahai, berkat Quran turun, mana penyakit semua orang akan diam siap. Berkat Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala, petunjuk Allah Ta'ala, hidayat, semua itu masuk dalam kebaikan. Al-khair kullu bi yadihi. Kebaikan Allah Ta'ala kan. Biyadihi al-khair, huwa ala kulli syai'in qadir. Di tangan Allah Ta'ala semua kebaikan. Apa ada kebaikan? Kebaikan atau manfaat.
manfaat dalam hidupnya sendiri. Itulah kita kena ambil faham. Semua orang kena ambil faham, kena pelajari, kenali kebaikan tadi. Kebaikan adalah yang pertama keampunan Allah. Itu lebih kebaikan. Rahmat dan keampunan, hidayah, berkat, al-fadhah, inayah, taufik, itu semua. Tapi yang besarnya 5 kali. Nikmat batin, itu rahmat Allah Ta'ala, pengampunan, hidayah, berkah Allah Ta'ala. Kalau tak ada berkat, maka semua orang penuh dengan penyakit. Ya. Penyakit nafsu, penyakit hati, penyakit akal, penyakit ruh, penyakit jasad. Kita ada cara ini, penyakit badan, kita ada cara. Tak, kena kencing mana? Gaut, darah tinggi, kita pun tak tahu. Tak, saya begitu. Kena kanser, kena serangan jantung. Oh, kita sebut. Tapi kita tak boleh tahu sikit tu. Penyakit nafs, syahwat. Wattabu' syahwat. فخلص من بعد المخلص أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. Jenazah yang kemudian ini adalah jenazah أضاعوا الصلاة, dia main-main dengan sembahyang, beringat-ingat sembahyang, tak penting. Lepas tu anak dia tadi واتبعوا الشهوات, itu penyakit nafs. واتبعوا الشهوات, sampai yang qadar. Golongan ini semua akan runtuh dalam kebinasaan. Hak yang tok dia tadi, dia main-main dengan sembahyang kan, main-main dengan sembahyang, dia main ke dia, dia seronok dia. Dia tak pelajari sembahyang tu, belajar jaga saf tu, tunggu saf sembahyang tu bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun, baru itu dia orang yang dekat sembahyang. Sembahyang waktu sembahyang tu, lain semua bitik. Itulah ilmu dalam nur Allah Ta'ala, dalam ilmu kitab, pegangan di kuku. Wa man yu'min billahi wa yakfur bi-taghut faqad istamsaka bil-'urwati. Siapa yang beriman dengan Allah dan juga kafir dengan taghut, bahawa orang tu orang yang benar-benar berpegang dengan saya. Pengajaran Allah Ta'ala. Dia beriman billah, serentak juga dia kubur dengan tahu. Tinggal yang buat tahu tu, dengan buat tahu. Siapa yang buat tahu? Jenis firqah dan parti-parti dalam dunia ini semua tahu. Parti yang parti ada demokrasi itu ada tahu. Parti syaitan. Waktu kita wajib kisah kena hijrah daripada kuat tu, daripada duduk kawan dengan kuat tu, daripada duduk sama berparti dengan kuat tu, duduk sama mana berparti ni, parti ni orang sama makan duduk sembang berparti kan. Tidak masuk parti tu kan, mana kita kena duduk makan sembang, tidur sebentar dengan dia kan. Dia panggil parti kan. Maka kita di masjid kan, nak jadi ahli masjid ni, dia kena mari sini tu sembahyang, makan, tidur sini, buat kampung di sini, baru dia panggil ahli masjid. Hari-hari dengar kitab Allah, hari-hari kita belajar mahabbah, kasih sama kita sendiri, tambah mahabbah, tambah iman, tambah mahabbah, tambah tawaduk. Ingat, yakin dan iman yang kita tambah dalam tambah ayat, kita faham ayat, kita faham kitab Allah dulu, satu ayat tu tambah, kalau tak faham ayat tetap tambah.
Kalau ayat Allah Ta'ala tak ada, itu maknanya syahwat dan hawa. Fa in lam yattabi'uka faqad ittaba'a hawahu. Kalau mereka tu tak turut, tak akibat kamu yang Muhammad, mana orang ni dia turut hawa dia, syahwat dan hawa. Jadi kejar kita ini ya. Kita berkumpul dalam rumah Allah Ta'ala, ya seluruh kitab Allah, mesti kita pelajari kitab Allah. Ya, wa tadarasu bainahum, sama terus sama taraf bisa belajar. Ya. Lain pada yang itu semua tidak ada faedah. Lain cara yang cara Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu wasyidda'a 'alal kuffar ruhama bainahum. Kita berkumpul membaca pelajari kitab Allah, tadabbur kitab Allah. Bila ada majlis orang yang begitu, maka kita kumpul bersama dia, dengar dia membaca kitab Allah. Walaupun kita dah pandai lah kitab Allah ni, jangan rasa belagak kerana kita dah pandai. Ilmu Allah Ta'ala, ilmu yakin. Siapa yang belagak dia itu pandai dalam ilmu yakin, siapa yang belajar, siapa yang masuk belajar tentang yakin, tak tahu yakin itu apa kan? Bila kita cakap yakin, rasa dia pandai lah. Itu tipu. Dia dah tipu qarin. Ilmu hak ni, ilmu duduk makan, ilmu masuk tandas, kita tak belajar. Macam mana nak belajar ilmu kitab? Ya. Jarang-jarang yang kita duduk sejak di masjid iktikaf, kita nak duduk dengan niat hijrah dan jihad fillah. Tak ada. Orang yang pergi duduk di masjid 10 hari, 20 hari itu adalah mereka yang di atas niat hijrah dan jihad fillah. Kumpul situ, dia belajar wudu situ, dia belajar saf situ, dia belajar ayat dan kitab Allah dalam masjid, belajar cara-cara yang dipelajari oleh majlis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara Muhammadur Rasulullah. Maka kita akan belajar ini kan, mengajarkan mutaqarrab kali. Kalau orang mutahni ilmu fiqh lah, ilmu tasawuf lah, ilmu usul lah. Nah, orang ni mengajar fiqh. Hanya bila dia buka hikam lah, dia takut dengan baru buka kitab dia, syaitan dia tipu dia kata, kamu ni dah jadi sufi besar. Baru kemarin je, baru tahun lepas baru baca-baca terjemah hikam kan. Dan itu bila kita belum cakap, rasa macam cakap tidak, orang ni mula dengar, dia jadi ustaz dah. Ya. Itu semua kena tipu. Yang betul itu yang semua ada fiqh dia, ada tasawuf dia, ada usul dia, semua dalam baca kitab Allah saja. Kalau baca kitab Allah tak ada buat sufi, buat tasawuf ke, buat usul ke, buat fiqh ke, tak ada. Itu semua buat tu semua tipu. Tak dapat peluang untuk mempelajari kitab, ilmu kitab. Pelajari Alif Lam Mim, Dzalikal Kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tu kitab tu, kitab yang aku turunkan tu. Mana begitu? Kitab duduk di mana? Kitab yang tu bukan duduk dalam profesor, doktor, doktor, guru, syekh tu. Tak.
kitab tu duduk di Arsyul Rahman tu, duduk di Arsyul Majid. Kemudian hati ulama-ulama pewaris Nabi ni, dia umpama macam Arasy Rahman lah, dia boleh ambil hati orang beriman, hati utul ilm, waladzina utul ilma, mereka-mereka yang diberi ilmu daripada anbiya dan rasul dan awliya-awliya Allah Ta'ala ni. Hati mereka tu, dia bila duduk depan Arsyul Rahman tu, dia duplicate dulu balik gitu je. Qalbul mu'min Arsyul Rahman ya. Hati yang beriman tu seumpama Arsyul Rahman Arash. Orang yang dah hari jadi kalau ikut pada Imam Ghazali, nak jadi hati itu dah jadi, dia boleh upgrade jadi Arash, jadi antena wal Arash Rahman. Tahu apa kan? Dia kena ada berfikir, la ilaha illallah pagi 1000, petang 1000, nak tidur 1000. 10 tahun dia berfikir begitu, barulah Allah Ta'ala ubah. Lekatkan hati-hati orang itu dengan nama Allah Ta'ala, kenal nama Allah Ta'ala. Hati yang Allah Ta'ala dah karakter, akhlak Allah Ta'ala dalam hati dia. Bila banyak dia menyebut mana-mana nama Allah Ta'ala, akhlak nama itu lah akan masuk dalam hati. Sebab kita disuruh banyak-banyak menyebut nama kan. Kita disuruh banyak baca ulat ayat itu. Sebab akhlak dan ayat itu akan dibagi kepada tukang baca. Suratul Mulk, Suratul Yasin, bila kita baca banyak dengan hati tadi, maka Allah Ta'ala akan bagi akhlak-akhlak Nabi SAW. Wal Quranul Hakim, akhlak-akhlak Yasiniyah, Yasin, wal Quranul Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Akhlak itu akan diberi kalau mereka yang mempelajari ilmu kitab, makna-makna dalam surah Yasin. Surah Yasin ini untuk hidupan alam hari ini, alam di bawah peraturan Yasiniyah. Kerja-kerja yang surah Yasin, saja kerja apa yang surah Yasin? 84 ayat, mana 84 kedua. Itu mana baca Yasin, saja surah Yasin. Itu mana bila orang yang berzakarah banyak, siapa yang nak dia akan untuk menurut jadi orang yang berzakarah banyak, maka petunjuk Nabi SAW tu, Allah Ta'ala menyuruh kita ni banyak berzakarah lagi adalah di atas 2 surah. Satu surah Yasin, satu surah Taha. Nak discusskan apa semua kedua surah ni kena mengaji. Kalau dia tak mengaji 2 surah ni, mau orang itu akan kekal dalam kejahilan, jahil demi jahil, jadi jahil merokat. Tak mengaji surah Yasin. Tunggu untuk syekh, ustaz-ustaz yang tak mengaji surah Yasin ni, mana hukum orang itu dalam dalal mubin, sesat yang nyata. Tak mengaji suratul Mulk, tak faham suratul Mulk, dia akan sesat dalam dalal kabir. Nak hilang jenis sesat tadi, baiklah mengaji surah tu. Cari guru yang boleh mengajar surah Yasin. Saya dulu saya mengaji, cari guru. Nak cari siapa yang boleh mengajar Yasin. Yasin Al-Quran Hakim sampai subhanalladzi bihi malakut. Jumpa guru tadi, terus belajar Yasin tu. Tapi Yasin tu baru dapat ilmu Yasin. Baca pula suratul Mulk, tafsir dengar belajar.
Kalau kita manusia ni nak lepas kepada semua kebinasaan. Semua ada binasa beda. Kalau kita baca Al-Hajj Mutakafur, ilmu Mutakafur, kehidupan dalam surah Takasur, la'bun wa lahwun wa zinatun tafakurun bainakum takasur fil amwal wal aulad. Semua perkata-perkata yang masuk situ. Macam mana nak keluar? Kena orang semua tu mengenai surah Takasur, ambil faham makna dan menangis atas surah tu, baru boleh keluar daripada daerah. Kalau tidak, dia dah seal dalam Lata'un dan Jahil. Itu. Sebab tu Nabi SAW baca, siapa yang baca dan menangis, siapa yang menangis atas surah Takasur, falahul jannah, masuk juga. Mula-mula mendengar hadis tadi belum dapat tafsir dia punya. Betul ke? Ni Korea ni. Dan baca kita menangis kita. Kita tu. Dua ni hadis Nabi tu. Ini setannya tu. Rasaan dia. Rasa nak syak. Kalau kita rasa syak itu mana? Itu luahan daripada qarin. Najis qarin itu dalam otak dia. Syirik. Satu perkataan yang masuk itu jadi najis syaitan. Nah, kalau yang itu rinjisan syaitan. Itu macam masjid yang ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dibagi rinjisan kencing syaitan. Rengek. Mana hak berlagu berdendang itu dibagi rinjisan syaitan. Kalau perkataan-perkataan mula apa yang masuk dalam otak kita, waham syaitan itu dibagi tarik syaitan. Khutbah yang dibaca, yang dibuat oleh khutbah Imam Muda, itu khutbah tarik syaitan. Ya, Alhamdulillah, khutbah ini bertajuk insan yang terpilih. Itu semua taik syaitan. Itu yang kita patut pandai kena berdoa. Jadi kita tak doa ni tu segala rinjis syaitan dengan taik syaitan terpenuh dalam otak kita. Dia berkecil dulu. Syaitan tumbuh dalam otak kita. Waktu kita lah, itu kena ajar anak yang boleh cakap tu, kena jaga betul bagi dapat, nak boleh rendah tu. Nah, kalau tidak syaitan tu mula. Bila mula dia boleh bercakap dah, setiap patah syaitan dia faham dia dah masuk dah. Hari-hari bapa ibu kakak ni dia bercakap masuk otak. Lepas tu kita tak nak buat latihan, jadi yang doh tu nak buang benar-benar tu kan. Rinjisan dan najis syaitan tu kita tak buat kerja nak buang daripada otak kita, daripada benak, daripada hati kita sehingga berkarat. Kalla Allah ala qulubihim ma kanu yaksubun. Mereka tu dah penuh hati dengan karat mereka. Karat dosa, karat syirik dan kufur yang dibuat. Dia buat syirik, dia bercakap, dia duduk, dia bangun syirik, cakap semua kufur. Dia tiap-tiap tu dia titik hitam pada hati dia. Dia jadi berkarat. Titik. Satu patah, satu titik. Dia ada perkataan-perkataan khamisahan dahsyat. Dia bagi hati orang tu kelam habis, berkarat. Kallaballahu ala qulubihim. Akan telah berkaratlah oleh hati-hati mereka dengan apa yang mereka usahakan. Sebab tu orang yang jahil batin ni juga tak belajar ilmu batin, ilmu hati berkarat ialah macam mana hati boleh berkarat tentang hati. Itu dia panggil ilmu batin. Orang ini kalau dia buat taat macam mana, tak ada apa, tak ada buku tidak Allah. Tak ada meninggal segala kewajiban. Macam dia tak semayang pun tak apa. Jahil batin ketersul wajibat kuliah.
jahil kepada perkara batin ini seolah meninggalkan segala kewajiban. Ini fatwa daripada Syekh dan Imam Syafi'i kata, orang yang jahil dengan perkara batin, mana perkara hati. Perkara hati itu. Hati yang dia berkarat tu. Kalau berkarat dengan dosa, dengan syirik dan kufur, dia tak tahu. Selama ni, tu syekh, tu ustaz, dia tak tahu. Cara dia bercakap, cara dia mengaji, cara dia belajar. Dia menjadi karat tu penuh pelingkup hati dia dan otak dia tu. Pakai motor basi yang pandai bercakap tu. Dia bercakap untuk riak, untuk rujuk atau bersambung. Habis nak bercakap tu nak nanti namun bercakap kalau kita bangun cakap manusia. Orang yang bangun di antara manusia, orang itu dia dua puak. Satu golongan mereka yang bangun nak bercakap kepada manusia yang mendapat imbasan nur daripada aras, mana ayat Allah Ta'ala. Kalau tidak ada ayat Allah Ta'ala yang dibicarakan, maka daripada itu semua tipu al-makr wal-khadir. Cakap sedap tapi semua dekat tipu. Khadir al-makr. Khadir mentipu, makar mentipu ya. Hak makar tu dia pun bukan cantik. Dia main menangis di kamu. Dia nak jual lagi tak tak? Dia tengok dia pakai tu ada. Dia tangan dia rabak lagi. Nah. Macam ular kelai kan. Bawang berit. Isinya senyum kan. Ular senuk kan, ular jemu kan. Dia kelai kan. Ini senyum. Bawang berit. Itu makan. Macam perangai ular senuk kan. Ular senuk kan kalau tengok kalah dia punya awal larat ni sekarang sakit kan. Perangai dalam ular senuk tu nyanyi boleh tak? Dan diri ular pun perangai dia apa kan? Itu kita dapat pelajari ni orang binatang tu. Dah, jadi itu. Dia ringkas yang contoh, banyak cakap yang kalau lupa awal. Dan balik kepada kitab Allah. Itu orang yang kita sesuai jemaah yang bergerak walaupun dia sampai yang begitu langit ya. Kalau tidak ayat Allah Ta'ala itu semua kosong, haus khilaf. Bila mana amalan kasih sini, tak ada nilai. Kalau macam duit palsu, bukan duit betul kan? Bisa tengok duit palsu dengan duit betul. Duit palsu cantik. Ya, cantik daripada duit betul. Duit yang betulnya cuma kutu je. Duit palsu, saya biasa dapat duit palsu tu. Duk ajar, duk tolong kerajaan Malaysia ni nak tangkap orang yang bercakap duit palsu ni. Kira 30 tahun dulu. Ya, masa tu duk dalam scan mana-mana ada perempuan yang duk simpan mesin dia cap duit sampai beli Bangkok tu. Maka dapat dah. Contoh duit dulu tu, satu beg. Dua lembek tu. Duit dulu. Amalah tu. Masa orang cap duit masa sepatut tu. Kita support je lah. Sebab kita boleh scan kan. Dia scan memang orang tu. Dalam takar lah. Itu masa tu buat 50 orang lama. Masa tu orang cap duit berapa banyak. Nah. Beratus juta cap duit. Beratus juta. Masa kita rasa kita ada boleh scan sikit, kita tolonglah. Dapat sikit. Ya, jadi itu ya.
Cuma jangan bawa duit. Kalau bawa duit siwu dalam dapat poket dia, selai 2 tahun. Ya, kita yang tolong buat kerja, kena dia jaga tu. Jangan dapat tangkap dalam beg tu ada duit siwu ke. Dapat selai ya, kena jil setahun. Ya. Pandai-pandai. Ya, saya buat beg dalam buat duit siwu tu tangkap di Singapura, bawa balik ke sini. Lepas tu beg tu tertinggal, lupa di kasut. Dah balik bin Amir pula tengok tak ada. Saya duit siwu, pokok tu tutup. Dia balik pokok tutup. Dia cek lari, oh, tiga balik, ambil beg balik, buka-buka dah. Ya, waktu benda ni, dia tak dapat lagi. Kalau dapat kita dia tangkap dia lah tu. Tangkap dia bilang, berapa lay kan? Kalau 10 lay lah, 20 tahun. Dia lama Afrika, 30 tahun. Jadi balik pada kerja kita dan kita bersyukur Allah SWT Allah SWT beri rahmat yang besar, Allah beri rahmat yang besar jemaah. Ini jemaah Allah SWT ciptakan kita ni jemaah yang fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Jadi belajar sebab itu adalah Tuhan Allah Ta'ala yang dapat selamatkan diri daripada kehidupan. ما يرتد من دينه سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Itu kita belajar tu kan kita negeri bumi. Kita belajar dari Allah. Latih kita pagi petang kita. Nah, belajar jadi rijal. Karena orang yang dalam ribat, dalam masjid tidak, orang itu boleh rijal. Luar masjid tidak. Dan rijal berlaku lebih tijarah wala berhamdi Islam. Fihi rijal yuhibbuna ayyat tahru. Wallahu yuhibbul tahirin. Itu belajar wudu bukan main, itu belajar kita jadi rijal. Belajar ghasah pula itu pun rijal juga. Nah, lepas itu muzakarah fil masajid, muzakarah fil khalf salawat. Dulu muzakarah itu dalam masjid. Muzakarah dalam masjid, orang ahli muzakarah dalam masjid itu hari kiamat akan dibangkit sebagai ahli yang berhormat. Wali. Tak. Ingatnya nak beritahu untuk dibaca hadis sekali kepada puak yang berhormat, yang amat berhormat, atau yang amat bodoh dan yang bodoh tu. Nak beritahu, nak iklan adalah kalau mereka tu nak jadi yang berhormat akhirat, hari kiamat yang berhormat. Ya. Saya alam al-yawm man ahli al-jam'ah min ahli al-jam' min ahli al-faram. Hari kiamat ni tak kenal, tapi alam. Bila sampai dah berkumpul semua, saya alam al-yawm, hari ni akan diiklan. Man ahli al-karam min ahli al-jam'ah. Siapakah ahli karam? Ahli mulia. Yang jemaah dia yang berhormat. Lah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, man hum ya Rasulullah? Surfum lana ya Rasulullah, man hum? Siapa mereka ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, ahli majalis zikr fil masajid. Yang berhormat, yang jadi berhormat di akhirat tu, hari hasyar, hari qiyamah. Yang berhormat di luar dada ya. Ada takdir wali. Ya. Ada mati. Ahmad Rabbani. Ya. Siapa dia yang berhormat? Bila sahabat tanya Nabi, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka itu? Jawab Nabi SAW, hum ahlul majalis zikr fil masajid. Mereka adalah ahli majlis muzakarah dalam masjid.
Mana lepas sembahyang, lepas solat, mereka muzakarah bersama. Pelajari kitab Allah. Tadabbur kitab Allah. Nah, di majlis kita ni kita nak belajar nak lihat tu ya. Bukan kita berpandang ya. Mana kita Kaabah ya. Dah. Kita minta apa pun boleh, bung cium pun boleh. Dah. Buruk tu boleh cakap. Kalau dia ajar ya kan. Tak payah pun. Nak amal tu payah. Nak amal tu dia kena perhatian, dia kena belajar, ada adab tertib dia. Banyak kena belajar lah. Bukan nak dapat yang besar dia, bukan kayak tengok buku tu buat terus itu tak ada itu. Tak boleh buat, tak, bukan cara macam tu. Dia cara dia kena kudu dinatukum ma'indukul masjid. Semua kerja amal, kerja buat, kerja ibadah, kerja apa, kerja mujahadah, ya. Kerja hijrah, kerja jihad, kerja mujahadah, kerja ta'lim, tahwid, ta'lim belajar, tahrid itu kerahan, harajul mu'minin, kerah semua mukmin untuk balik ke masjid, belajar balik iman, belajar Islam, belajar iman, belajar ihsan, belajar ayat Allah Ta'ala, belajar qurbah, belajar akhlak. Banyak yang belajar tu. Belajar agama Allah Ta'ala lah. Inna din 'inda Allah, agama Allah Ta'ala tu. Al-iman, Islam, iman, ihsan dan qurbah, akhirat. Agama Allah Ta'ala. Ayat-ayat Allah Ta'ala tentang al-Islam, al-iman, al-ihsan, qurbah. Tahu itu agama Allah Ta'ala. Kalau baca Islam belajar, iman tak tahu berkata iman kena belajar. Itu dia bodoh. Kita bodoh dan terbodoh. Seluruh hidup kita ni bodoh. Kita mengambil langkah bodoh, langkah jahil. Melainkan kita membaca kitab Allah, belajar kitab Allah. Apalah tadabburun al-Quran. Tilka ayatul Quran wa kitabun mubin. Mengaji ayat-ayat Quran kita mengaji kitabun mubin. Ayat-ayat tadi ini ada kitabun mubin. Ada peraturan peradaban kepka yang bawakan kebahagiaan, kepka yang boleh bawa kepada aisyatun radiyah, dunia hasanah, hayatan thayyibah. Itu dalam ayat-ayat tu. Kalau tak mengaji tu, mana jumpa hayatan thayyibah? Nah, dalam hijrah, dalam jihad, dalam hijrah dan jihad itu adalah perubahan secara total dalam kehidupan. Bil hijrah wal jihad. Dia pernah papa jadi kaya, dan jadi dia pernah perangai dan akhlak tahu, akhlak syaitan jadi akhlak dia kan, akhlak nabi-nabi itu, akhlak Allah Ta'ala lah. Kita ni kita belajar akhlak Allah Ta'ala kan, akhlakku bi akhlakillah, pelajarilah akhlak Allah Ta'ala. Orang belajar Islam tu, belajar rukun Islam, jadi akhlak. Rupanya dia pun tak tahu kata zaman dia kata kalau belajar akhlak kan, akhlak tu lebih fardu daripada fardu ain tadi. Belajar akhlak tu fardu. Dia pernah fardu tu menjadi pecah, fardu ain, fardu kifayah. Fardu yang asas, fardu atas asas. Jadi kalau usul hak kita nampak, hak kita boleh baca. Asas tu tak boleh nampak. Ghaib, asasul Islam. Nah, apa yang asas Islam? لكل شيء أساس. فأساس الإسلام أن تحب أصحاب الرسول وأهل بيته. Itu asas Islam tu. Kasih pada sahabat Nabi, kasih pada walladzina ma'ahu
Asyidda al-kufar wa hama bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah. Itu adalah asas Islam. Dan kasih kepada ashabi Rasul, ahli bait nubuwah. Ahli bait Rasul itu asas Islam. Mana kena pelajari itu semua tu tidak bersahabat. Kena pelajari daripada Sayyidina Umar, Bakar, Umar, semua sama-sama. Mana kalau kita orang yang mengaji hadis, dia kena mengaji Hilatul Awliya wa Tabaqatul Aqfiya Abi Nu'aim. Kalau orang mengaji lah, orang mengaji, dia kena mengaji. Dia wajib kena mengaji yang itu. Kalau saya orang tu wajib kena mengaji. Sebab dalam Abi Nu'aim semua sahabat-sahabat Nabi, dia mengapa daripada Abu Bakar turun sampai 50 1,008 orang imam-imam yang besar, yang agung, yang hebat, rijal, orang yang rijal. Nak jadi rijal kena mengajar puak ni, belajar daripada puak ni. Nak belajarnya, dia kena cari orang yang boleh. Kalau orang nak pandai dah, orang yang mengaji, dia kena cari orang yang boleh mengajar hadis Hilatul Awliya Abi Nu'aim. 30,000 hadis. Dan 30,000 hadis. Lengkap dengan siasat, dengan amal, dengan muamalah, dengan semua lengkap. Kalau saya baca dah, habis baca tu, semua lengkap tu. Sehingga kalau orang yang tak mengaji yang itu, saya kira orang itu jahil dan ilmu hadis. Orang uji hadis yang kalau tak mengaji Abi Nu'aim Hilatul Awliya, saya kira orang itu bukan ahli hadis. Kalau dia ahli hadis, nah, dia masih bodoh, dia banyak lagi dari bodoh. Asas dan usul kan, asas dan usul kan, tak belajar, tinggal belajar. Jadi kena belajar yang itu kan, kalau orang akan pandai ya. Kita ni mai 10 hari, 20 hari jadilah. Sebab kita bukan orang alim. Tak. Orang alim ni dia kena banyak lagi. Macam saya kan, kalau saya meski dia balik gedung boleh jadi. Tak boleh, dia kena 24 jam. Curi-curi balik selesai kan. Sebab hati ulama ni, orang tu dia sentiasa fi sabilillah, yujahiduna fi sabilillah, wala yakhafuna dhamma, dan tak takut, tak pernah takut celaan siapa. Dia nak tunggu siapa lah. Kita macam mana ada suruh kita kafirkan sesat lah. Alhamdulillah, kita tak heran pun. Saya tak heran pun. Tak heran dengan siapa pun. Raja-raja kalau berkumpul kita tak heran pun. Sebab raja dia hamba kepada hamba kita. Dia kata Sufyan Thawri, Imam Sufyan dia kata raja besar. Kata orang tu dia Sufyan Thawri dia minta sedekah kepada raja, minta emas kepada raja. Sufyan Thawri kata dia tu hamba kepada hamba aku. Nak suruh aku pun minta suruh dia berhamba dia. Dia berhamba kepada hamba aku. Dia raja, dia jadi hamba kepada emas. Emas itu hamba aku. Oh dia Allah Ta'ala ya. Emas itu hamba aku. Aku nak minta tolong dia. Tak boleh. Jadi dia terbalik kan. Orang awliya-awliya ni yang terbalik. Tak. Boleh biasa lah. Jadi mudah-mudahan sekali. Mohon berkati Allah Ta'ala lagi supaya kita dapat banyak sebab mendengar ilmu kitab ni, kalau kita selang dah 3 hari ya, 3 hari selang dah takut hati mati. Betul lah. Ini malam ni dia sebagai makanan juga. Kalau kita tak makan 3 hari dia malam tak makan, apa lagi? Tak, sebab kita
Masa makan dia sendiri. Apa dia? Melepeh je tu. Jadi macam kan buruk lah. Begitulah. Kita ni bila kita selang kita daripada duduk dalam masjid kita Allah ni lebih 3 hari hati kita mati. Cara untuk menghidup hati adalah kita mendengar orang membaca kitab Allah. Mana-mana orang berbaca kitab Allah mana-mana dalam Al-Quran dulu. Jangan dulu majlis show tak boleh. Majlis kumpul banyak-banyak lagi kumpul lawan tanya soalan. Nah, bagi yang tanya adalah hal yang comel-comel. Assalamualaikum ya Ustaz. Saya sikit-sikit bertanya kepada Ustaz. Ustaz tengoklah. Ustaz tengok apa lah depan tu. Saudari yang tanya ada je. Itu bukan Ustaz tu. Dia tipu lah. Kalau tak ada atur dia tipu. Saya tahu dia tak. Dia maksud pun. Tak ada. Tak payah Ustaz tu. Dia tipu dia dengan dia punya cara-cara jadi hingga dia dengan dia punya serius tu. Dia serius tu bukan serius. Kalau dia tengok teruk. Itu dia teruk tu dia serius. Tu dalam tu cara tu. Dalam dua ni dalam baik tu. Ini cara otak kita bunyi. Maksud ini lagi. Dia tu jadi kami itu kita baca kitab Allah saja boleh keluar boleh. Kalau tak baca kitab Allah tak boleh keluar boleh. Nah, orang perempuan ni laqad hammat bihi wa hamma biha. Bila ketemu lagi perempuan dia nak ham mana laqad hammat bihi. Hatinya tu bila jumpa dia hammat bila ada oleh perempuan tu dengan dia. Hamma bihi tu orang lagi ham. Laqad hammat bihi wa hamma biha. Nah, sahabat tanya ya Rasulullah kalau dua-dua tu soleh kata. Nabi itu kata walaupun Aisyah binti Maryam dan Yahya dan Zakaria nadulkat tak boleh. Walau Maryam binti Imran wa Zakaria bin Yahya tak boleh. Dan masuk dekat pun nanti dengar. Kalau majlis macam tu, majlis dengar hari ini, itu majlis yang sangat dibenci oleh Nabi SAW. Itu majlis apa betul majlis perempuan tu tengah laki-laki atau perempuan lagi. Kalau kita hadir majlis tu, kita tu pada majlis tu boleh semua. Itu majlis Kuala Islam Universiti Islam. Kita tengok semua cantik-cantik. Tak. Kita tu hari merana oleh Allah. Boleh tengok kan. Tak merana macam-mana, kita dah tua lah. Tapi dulu, banyak cantik kan. Lagi tua lebih elok kan. Tak merana kan. Baik kan, kali merana. Dari azab kan. Kawan-kawan tu semua jadi azab kan. Kita dah tua lah tak boleh mana. Tapi kerana berada juga. Tak merana juga. Jadi masih itu kita pernah hadir sekali-kali boleh lah. Tak pilih pimpinan kan. Kalau ada pimpinan dia tak ada kebaikan bagi dia bukan. Dia menemukan. Kalau kali dulu kita ada benar-benar itu, orang Nabi itu berkat kita Allah yang kita dengar sesuatu ini dan berkat dalam hati kita. Dia yang berbuat langkah kepada yang berbeza ini. Jadi istimewa ahsan ma unzila ilaikum. Bahasa binatang itu tiba ya. Istimewa.
anibu lahu wa aslimu lahu. Betul kita ke mana tu didengar balik ayat kalam kitab amal apa yang dalam ayat tu cuma ittiba. Nah, baru Allah Taala sama kita ni belum datang. Tidak datang ya. Kita tahu asal menjadi berbetul. Oleh Allah azab semua. Datang bukan yang besar belum datang. Tak azab dah datang, belum datang azab. Kena cepat-cepat balik ittiba kan. Inama balik ittiba belum datang. Satu ittiba lah sebelum datang azab. Azab yang segera. Dan kamu tak salah. Setelah dalam kubur tu. Dalam ucap ke apa? Itu mana tu? Mana kita belajar ittiba balik dengan kitab dan kitab ittiba dalam kitab. Kita ikut balik dalam wasiat Nabi Muhammad. Ta'ala kitab Allah wa ta'ala. Belajar kitab bukan. Tak belajar kitab tak sama. Siapa tak sama? Ya. Jadi menahan Allah Ta'ala teruskan. Barakallahu wa lakum. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Sabru wa atubu ilayhi.